Assalamualaikum anak ibu. Anak Amah sayang Amah tak? Berapa banyak sayang Amah? 10,000? Bagusnya dia. Kalau Puca kena pilih Amah dengan apa, Puca pilih siapa? Pilih Amah. Bagusnya Puca. Dia sayang Amah. Kalau Amah dengan apa jatuh gaung, pas perlu diselamatkan, Puca akan selamatkan siapa? Puca akan selamatkan Amah. Bagusnya anak Amah ni. I tak tahulah, hari makin hari dia punya bulu ni makin lama makin kuning, makin hitam. Puca nak mandi ke? Puca nak mandi. Okey, I nak pergi mandi dengan dia. I tak faham kenapa diorang cakap Puca tak suka I. Sebab tengoklah, member tengah tidur, tengah chill, tengah relax kot. Betul tak Puca? Dia purr sebab I peluk dia. Kalau suami I peluk dia tak ada maknanya. Terus kena cakar je muka. Sayang Amah tu. Comelnya dia.